Contoh macam kumpulan Mu'tazilah yang zaman sekarang ni timbul dalam masyarakat kita, satu seruan untuk menyebarkan semula ilmu kalam. Ilmu kalam dalam memahami nas dan dalil. Sedangkan kita tahu bahawa nas dan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi ini SAW wujud sebelumnya ilmu kalam bercampur dengan Islam. So basically kita tak perlukan ilmu kalam untuk faham nas. Yang keempat, menyembunyikan nas. Maksud nas yang tadi kalau kata ada, kan mereka akan sembunyikan. Walaupun kita kata benda ni sebenarnya dalam ikut Al-Quran Karim, ia adalah sikap ataupun keadaan orang-orang ahli kitab. Sebab mereka dahulu mengetahui tentang Nabi SAW, tapi mereka menyembunyikan nas-nas tadi, teks-teks tadi, bimbang diketahui akan perkara tersebut. Kan contoh macam dalam surah Al-Baqarah, kita buka ayat yang ke 76. Allah nyatakan wa idza laqul ladina amanu, dan bila mereka bertemu orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd, dan bila mereka itu orang-orang Yahudi ni bersendian satu sama lain, qalu, mereka berkata, atuhaddithunahum, adakah kalian cerita kepada mereka, kepada orang beriman, kepada orang Islam, bima fatahallahu alaikum, dengan apa Allah Ta'ala buka pada kamu, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, untuk mereka hujah kamu dengannya di sisi Tuhan kamu nanti. Afala ta'qilun, kalian tak ada akal ke? Kalian tak ada akal ke? Dia kata, disebut tak ada akal ke tu sebab kalau disorokkan cerita tadi, orang beriman tak tahu. Kalau diceritakan, orang beriman tahu. Jadi diorang nyurukkan nas. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Allah Ta'ala nyatakan alladzina atainahumul kitab, orang yang kami berikan mereka kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Muhammad, kenal dia macam mereka kenal anak mereka sendiri. Dan kata wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan sebahagian mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahui. So jadi sikap ini asalnya sikap ahli kitab. Sikap ahli kitab. Tapi bila kita lihat kan pada orang-orang yang mempelajari Quran dan Sunnah dalam Islam, kalau ada sikap ini, sikap menyembunyikan nas ni, ini adalah benda yang sangat masalah. Kita sering dengar ada separuh kumpulan yang sesat, yang tak nak menerima berkenaan dengan tajuk arash Allah Ta'ala sebagai arash yang fizikal. Dia katakan arash yang tak bertempat dan sebagainya. Jadi bila kita lihat, dia baca hadis Nabi SAW, lafaz Bukhari ditinggalkan. So lafaz Bukhari ditinggalkan. Kalau yang mereka sebarkan, dia katakan Allah la syai'a wa huwa al-an kama huwa kan. Dia sekarang macam dia dahulu, dia kata tak berubah. Sedangkan dalam Sahih Bukhari, lafaz yang berbunyi adalah kana Allah wa lam yakun syai'a wa kana arshuhu 'alal ma'. Dahulunya hanya ada Allah, tiada bersamanya sesuatu pun, dan arasy-Nya di atas air. Dan benda ini sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat ke-7. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah ciptakan 7 lapis langit, seluruh langit dan juga bumi dalam tempoh 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma', ketika diciptakan langit dan bumi ni, arasy-Nya di atas air. Memang dah ada. Tapi kita perhatikan kumpulan ni, pasal dia tak suka dengan meaning tadi, kerana tak kena dengan filosofi yang mereka ikut, ilmu kalam mereka ikut, mereka sorokkan, mereka sembunyikan. Tajuk ni tak diceritakan, sorok. Sebab apa? Sebab kalau ceritakan teks yang asal, nescaya orang akan tahu bahawa apa mereka cuba sebarkan tidak kena. Ini biasa berlaku pada orang yang pasal sembunyi nas ni, mesti orang faham agama lah. Orang yang tak faham agama tak boleh sembunyikan nas. Okay? Dia kena faham agama dulu, baru sembunyikan nas. Okay? Jadi kita tahu ini sikap yang biasa berlaku lah. Jadi sifat yang kelima, yang keempat adalah menyembunyikan nas. Nas ada tapi sembunyikan. Orang yang tak belajar tak tahu. Orang yang belajar tahu, tapi selagi tak disedahkan orang tak tahu. Macam kisah tadi kan, hadis tadi, kalau kita baca dalam Quran pun sebut, ketika Allah ciptakan langit dan bumi, arasy-Nya dah ada di atas air. Dalam hadis Nabi Bukhari itu pun cakap dah ada dah.
Tapi dia orang kata tak ada, tak boleh ada, Allah Ta'ala je ada. Jadi dia kata itu. Bahkan soalan-soalan seperti, kalau anda kata arash tu, sebelum arash ada, Allah Ta'ala bersemayam di mana? Soalan tu tak pernah keluar. So Allah Ta'ala tak pernah ajar kita macam tu. Dia ajar per kita, bila Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, arash telah pun ada di atas air. Stop situ. Kita faham kalimah, tak tahu cara. Okay. Seterusnya, di antara cara lain yang kita perhatikan, ini pun sama juga bagi orang belajar agama jugalah, yang belajar Quran, belajar sunnah, yang boleh sesatkan manusia lain adalah menyelewengkan nas. Menyelewengkan nas ni maksud dia baca teks tersebut, dia tak tolak, dia tak reject, tapi dia cuba pusingkan maksud tadi kepada apa yang dia suka, apa yang dirasakan seronok. Contoh simple dia macam ni. Bila kita sebut Nabi SAW sabda dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah Ta'ala laknat orang Yahudi, mereka mengambil kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. So basically pada hadis tadi semua orang faham bahawa larangan membuat binaan di atas kubur. Teks hadis Nabi tadi jelas, kita tak boleh nak buang. Tapi cara nak buat juga, tapi orang tak perasan. Cara dia apa? Selewengkan maksud. Maksud dia, kita kata, contohnya kita kata, ini hadis ni adalah berkaitan tanah awam. Kalau tanah persendirian, tak apa. Ini cara permainan kan. Dia tak buang. Teks tadi dia tak buang. Tapi dia akan kata maksud dia macam kita buat balik pada asal. Macam bila kita kata kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Ada orang kata kullu bukan maksud semua. Kita setuju. Tapi soalan, apa yang anda kecualikan daripada semua tadi? Kalau kita nak buat juga benda yang Nabi larang, tapi kita terpaksa selewengkan, pusingkan nas tadi daripada asal maksud yang datang kepada maksud yang kita panggil apa bentuk yang cuma bentuk-bentuk mereka ni kadang-kadang menyelewengkan. Banyaklah, ada bentuk lafaz, selewengkan lafaz, ada selewengkan makna, kekalkan lafaz bentuk asal, ada selewengkan dalil di tempat-tempatnya. Dan memang kalau kita ikutkan, dia semua sekali ni berlaku, semua sekali berlaku. Contoh macam kumpulan Mu'tazilah yang zaman sekarang ni timbul dalam masyarakat kita, satu seruan untuk menyebarkan semula ilmu kalam dalam memahami nas dan dalil. Sedangkan kita tahu bahawa nas dan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi ini SAW wujud sebelumnya ilmu kalam bercampur dengan Islam. So basically kita tak perlukan ilmu kalam untuk faham nas. Tapi problem dia, bila satu masa dahulu berlaku sebahagian manusia terlibat dengan ilmu kalam, lalu mereka cuba untuk katakan ilmu kalam adalah yang boleh menjelaskan makna Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini kita kata sudut itu, permulaan dia itu, dia berkembang dan bercambah sampai kan kepada tajuk ilmu kalam tadi. Dia menyebabkan benda yang dalam Islam ni mudah menjadi susah. Macam bila tuan-tuan dengar tentang tajuk hadis ini zanni bukan qat'i. Ini sebenarnya asas datang daripada ilmu kalam, pembahasan ni. Sebab kalau kita tengok pada salafus soleh, tajuk ketaatan kepada sabda Nabi SAW tak pernah dipersoalkan berkenaan dengan awak dengar dia seorang ke ramai. Dia tak kata seorang ke ramai, dia cuma kata betul tak Nabi sabdakan itu. Kalau dengar, dia kata sami'na wa ata'na. Tapi bila mereka ni datang ilmu kalam masuk, dia selewengkan cara pemahaman tadi, kadang-kadang dengan cara penyelewengkan lafaz. Macam guna Mu'tazilah dahulu, dia cuba untuk alihkan daripada kalimah yang diperintahkan, yang disebutkan. Contoh macam dalam Quran Karim Allah nyatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Allah kepada Musa taklima, dengan kata-kata dia terbalikkan. Dia kata, dia nak baca dengan wa kallamallahu Musa. Kalimah Allah tu berikan atas, nak dijadikan yang berkata-kata Musa, yang dikata-kata kepadanya Allah. Sebab dia orang tak nak Allah Ta'ala berkata-kata. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, maka ini adalah baharu adalah makhluk. So dia buang. Cara dia buang, dia kata nak baca macam tu. Tapi ada di kalangan qari, Amr bin Ala, salah seorang qari, Qiraat yang 7, didatangi oleh seorang Mu'tazilah, minta dia baca wa kallamallaha Musa taklima. Boleh tak baca macam tu? Lepas tu Amr bin Ala jawab, dia kata, kalaulah aku bagi engkau pun, aku bagilah engkau ayat ni, kau macam kau nak. Jadi kau nak baca satu lagi ayat,
falamma ja'a Musa limiqatina, dan bila Musa datang kepada tempat dan waktu perjanjian kami, wa kallamahu rabbuhu, berkata kepadanya Tuhannya. Kau nak tukar macam mana? Sebab dekat situ ada masalah. Kalau dalam kalimah Musa tadi, baris depan baris atas tak nampak, so kalimah Allah tadi boleh tukar lah, baris depan atau baris atas untuk jadi maf'ulun bih atau fa'il. Maksudnya boleh jadi Musa berkata-kata, Allah yang dituju pada kata-kata. Macam kita berdoa, semua orang boleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi bila Allah berkata kepada Musa, dia tak nak terima. Tapi bila satu lagi ayat datang, berkata-kata kepadanya Tuhannya, tak dibuang. Sebab hu yang pertama tu maf'ul, wa kallamahu, tu dah habis dah. So rabbuhu mesti jadi fa'il. Dia kata kau nak tukar macam mana? Dia terdiamlah Mu'tazilah tadi, dia pergi. So maksudnya ini percubaan lah untuk menukar lafaz-lafaz yang datang daripada nas Al-Quran atau hadis Nabi untuk menepati apa yang mereka suka. Ini kita kata banyak sudut kumpulan yang sesat macam ni ada, kan? Ada separuh tu yang dipanggil apa? Dia kekalkan makna, elakkan lafaz. Macam kita sebut tadi lah, lafaz itu kekal, makna tadi dialihkan. Okey.